Okay, hello, Assalamualaikum guys. So hari ni korang bersama kami Motor Bangi daripada Dharma Motor. Hari ni kami ada dekat Dharma Motor Semenyih. Okay, apa yang menarik tentang model Euro A ni? Selain motor ni 118.8cc, tangki minyak dia 5.5 liter. So agak besar juga. Okay, lagi apa yang menarik tentang motor ni? Jom kita tengok. Let's go. Okay, ini design dekat bahagian hadapan dia. Lepas tu dengan strikey dia. Okay, memang nice. Kat sini kita dapat tengok dia pakai disc kat bahagian hadapan. So safety pun dia ada. Alright. Lagi motor ni berat dia dalam 110 kg sahaja. Dengan seat height dia, ketinggian tempat duduk dia hanya 780 mm saja. Tinggi dalam 155 160. Saya rasa masih boleh bawa. Okay. Lepas tu kat bawah ni dia ada tapak yang flat lah. Okay, jadi senang untuk perempuan boleh, ataupun kalau ada yang nak pergi masjid pakai telekung ataupun nak pakai kain plekat ke, okey sangat. Motor ni dia pakai kunci biasa lah. Okay, so senang sebab ada orang dia tak suka pakai keyless, jadi yang ni dia pakai kunci biasa. Just letak kat sini, lepas tu nak buka seat tekan kat sini je. Okay, alright. So ni bahagian ruang kompartmen bawah dia agak luas juga. Boleh lah kalau korang nak letak helmet separuh sebiji. Lepas tu kalau korang ada handbag ke, ada dompet nak letak bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kat depan ni tadi ada pencangkuk, korang boleh gantung lah teh ais ke, Milo ais ke. Okay, dekat tepi ni ada ruang kompartmen sikit. Dekat tepi ni dia ada USB Type A dan Type C. Okay, jom saya belanja dia punya meter pula. Wah, meter dia pun digital. Okay, meter digital. Lepas tu dia ada hazard light. Okay, double signal. Okay, lepas tu kita tekan brake dan start. So bunyi enjin dia pun smooth. Okay, ni design depan dia. Okay, ni design depan dia. Lepas tu yang ini design bahagian belakang. Okay, dia fully LED depan dan belakang. Okay, so ni rejak kaki dia. Okay, yang ini dia pakai CVT lah. Dia pakai CVT. Motor ni servis dia minyak hitam dengan minyak gear. Lepas tu waktu 10,000 servis CVT, waktu 20,000 tukar belting. Motor ni dia datangkan dengan dua color, iaitu color merah dan color biru yang kat depan kain ni. Sekarang Dharma Motor kita tengah buat offer untuk 6 unit terawal sahaja. Kita nak offer harga motor ni 4,400 dah termasuk insurans dan road tax. Lepas tu korang dapat lagi dengan helmet, lock, baju hujan semua dapat sekali. Okay, modal ni brand daripada mana? Dia bawa masuk under AMI. AMI ni dia bawa masuk brand-brand macam Suzuki, lepas tu Avas, yang tu semua under AMI. Okay, so modal ni pun salah satu yang dibawa masuk under AMI juga. Okay, anak syarikat dia. Dari segi engine, dari segi handling, bagi saya sedap dia macam motor-motor Suzuki. Okay, smooth dia punya engine tu, sama macam brand-brand Suzuki juga. Okay, so kalau siapa yang pernah pakai motor Suzuki tu dia tahulah engine Suzuki ni kelainan dia, smooth dia macam mana. Okay, jadi kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact je Kai 0197804768. Ataupun kalau korang berminat nak tengok motor ni depan-depan, korang boleh walk in ke Dharma Motor Cawangan Semenyih. Okay, yang ini cawangan baru kita lah. Okay, so itu sahaja pada Kai. Thank you for watching.